Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar, boleh tak klik nombor 1, tap nombor 1 di ruangan komen. Nak tengok boleh dengar ataupun tidak. Okey, alhamdulillah semua dengar. Baik, jadi saya harapkan pada malam ini tidak berlaku gangguan teknikal kerana di tempat saya ni hujan lebat dengan angin agak kuat. Jadi risau juga sebenarnya jika berlaku gangguan teknikal. Tapi apa-apa pun jika berlaku gangguan teknikal, tunggu, jangan ke mana-mana. Saya tetap akan cuba untuk betulkan keadaan. Baik, jadi pada malam ini jam telah menunjukkan pukul 7.58. Jadi ada 2 minit lagi untuk kita test mic dan sebagainya. Saya harap yang mana yang dah mendaftarkan diri untuk sertai gerak gempur PKSK ni, jom cepat-cepat masuk untuk kita mulakan kelas kita pada malam ini, iaitu kita akan fokuskan pada subjek bahasa Melayu untuk malam ini. Jadi jika ada kawan yang belum masuk, ajak sekarang juga untuk masuk sertai kelas kita pada malam ini. Baik, sedikit peringatan mesra buat anda semua, mungkin terdiri daripada ibu bapa ataupun anak-anak. Saya harapkan anda semua tidak kongsikan link ataupun pautan kelas kita pada malam ini kepada rakan-rakan yang tidak mendaftarkan diri. Jika tidak, kelas ini menjadi tidak eksklusif. Maksudnya semua orang boleh sertai. Kita pastikan yang daftar saja dapat pautan, dapat akses untuk sertai kelas pada malam ini supaya menjadi eksklusif untuk anda semua. Baiklah, ada 1 minit lagi sebelum kita mulakan kelas kita, dan saya nak ingatkan kelas kita ni, gerak gempur ni akan berlangsung selama 7 hari dan malam ini dimulai dengan subjek bahasa Melayu terlebih dahulu. Baik, jadi kalau tengok di ruangan komen katanya jangan spam. Jika ada yang masih spam, saya akan tutup akses untuk anda type ataupun untuk anda letak emoji. Sekejap saya setting balik. Sebab ada yang kerap spam izhar kalau tak silap. Baik, waalaikumsalam. Baik, okey, jadi saya dah tukar, jadi tidak ada sesiapa yang boleh hantar reaction. Baik, di ruangan komen jika ada sebarang pertanyaan boleh tanya, nanti saya akan buka sesi pertanyaan kerana saya yang seorang diri untuk uruskan, jadi saya risau tak sempat untuk melihat di ruangan komen. Jadi cikgu harapkan anda semua fokus dulu, dengar dulu apa yang nak disampaikan. Nanti bila sampai ruangan soalan, barulah tanya di ruangan komen. Kalau sekarang dah type awal-awal, risau saya tak sempat baca. Kerana saya hanya seorang yang menguruskan slide ataupun dari segi teknikal dan juga penyampaian. Jadi risau saya tak dapat melihat komen anda ataupun pertanyaan anda. Okey, baik. Jadi sekarang dah menunjukkan pukul 8, 1 minit. Kita tak nak membuang masa kerana 1 jam 30 minit sebenarnya tak lama. Sangat pendek. Jadi kita bersyukur kerana apa? Kerana sekarang dengan adanya teknologi, anda semua dapat hadir ke kelas secara dalam talian ataupun online. Jadi ini memudahkan pergerakan, menjimatkan masa, menjimatkan tenaga. Jadi ambil peluang ini, kita gunakan manfaat teknologi untuk kita sama-sama hadir ke majlis ilmu supaya anda dapat sedikit, orang kata, manfaat ataupun pengetahuan sebelum adik-adik semua menduduki PKSK. Apa itu PKSK? Pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus, PKSK. Baiklah. Jadi sebelum mulakan kelas pada malam ini, suka saya nak ingatkan yang pertama adik-adik yang sertai kelas kita ni, kalau saya lihat mencecah 137 orang. Jadi Cikgu Zul ada maklumkan kepada saya
hampir yang mendaftar 150 ataupun lebih. Jadi masih ada yang tidak sertai, tak apa, nanti mereka boleh terus masuk. Cuma saya harapkan yang mana yang sertai kelas malam ini hadir dengan jiwa. Maksudnya hadir dengan rasa semangat untuk menduduki PKSK. Jangan anda hadir kerana terpaksa. Kalau ada perasaan terpaksa dalam diri, sukar untuk anda dapat apa yang nak disampaikan. Jadi ikhlaskan diri, hadir kerana anda memang nak masuk ke SBP ataupun ke MRSM ataupun ke SMKA. Itu yang paling penting supaya apa yang disampaikan akan lebih masuk dalam diri anda dan insya-Allah anda akan dapat jawab PKSK dengan sebaik mungkin. Baik, adakah anda telah bersedia untuk mendengar ataupun mendengar perkongsian saya malam ini? Kalau dah, sila tekan nombor 2 di ruangan chat. Okey, baik, alhamdulillah ramai yang telah sedia. Sambil saya nak kongsikan slide, saya juga nak ingatkan kita juga buat rakaman kelas. Jadi nanti mungkinlah Cikgu Zul akan kongsikan pautan ataupun link kelas kita ni kepada adik-adik sekalian supaya dapat membuat ulang kaji dan sebagainya. Baik, sekejap saya share skrin terlebih dahulu. Saya akan menggunakan lebih daripada satu device supaya dapat lihat di paparan anda. Kalau tidak, saya tak dapat lihat. Baik, boleh nampak tak skrin? Kalau nampak dengan jelas, suara pun jelas, sila tag nombor 3 di ruangan chat. Baik, alhamdulillah. Dengan pantas respon yang diberikan, syabas dan tahniah. Inilah ciri-ciri murid yang akan masuk ke sekolah khusus, insya-Allah. Baik, jom kita mulakan. Baik, seperti yang saya telah maklumkan, mungkin ada yang tak dapat makluman. Saya ingin ambil peluang sedikit mungkin antara 10 hingga 15 minit untuk saya kongsikan pengalaman saya sendiri, Cikgu Syidi. Sebelum itu saya nak perkenalkan diri, lupa pula nak perkenalkan diri. Saya Cikgu Syidi dari SJKC Bacang, Melaka. Terlupa tadi nak perkenalkan diri. Cukup excited untuk teruskan kelas sebentar tadi. Baik, jadi saya nak kongsikan kepada adik-adik sekalian pengalaman saya sendiri, iaitu ketika berada di sekolah berasrama penuh, SBP. Ini merupakan logo SBP. Kalau ada yang belum tahu, inilah logonya, SBP. Baik, tagline ataupun kata apa tagline apa kata di SBP, di sinilah pemimpin dilahirkan. Mungkin anda pernah dengar ataupun tidak, saya kurang pasti, tapi itulah tagline yang diterapkan kepada murid-murid yang berada di sekolah berasrama penuh. Baik, saya memasuki ataupun berada di sekolah berasrama penuh tak lama, 2 tahun saja. Kerana apa? Kerana masa selepas UPSR, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, zaman cikgu dulu ada UPSR dan juga masa tingkatan 3 ada PMR. Untuk pengetahuan anda, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, okey, kalau ada soalan nanti sekejap sebab cikgu tak dapat tengok dua pautan, dua tempat. Okey, baik. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, dulu sebelum kita PKP ataupun kita diserang oleh COVID-19, kita ada peperiksaan masa tahun 6 sekolah rendah ada UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Kemudian untuk tingkatan 3, masa itu ada PT3, pentaksiran tingkatan 3. Yang mana pentaksiran tingkatan 3 sebelum itu zaman cikgu sendiri dikenali sebagai PMR, penilaian menengah rendah. Sebelum itu mungkin zaman ibu ataupun atuk kita panggil SRP. SRP itu sijil rendah pelajaran. Kemudian ditukar ke PMR, ke PT3, akhirnya dimansuhkan. Tak ada lagi
PMR, PT3 pun tak ada. Baik, UPSR. Masa cikgu UPSR dapat tawaran ke sekolah berasrama penuh, tetapi masa itu cikgu tolak. Masa tingkatan 1 tolak. Kenapa? Sebab dalam diri takut. Takut nak masuk ke asrama, takut tak boleh bawa diri. Itu mindset yang ada pada cikgu ketika itu. Mindset. Jadi cikgu kekal di sekolah harian biasa dari tingkatan 1, 2, 3. Masa tingkatan 3, sebelum percubaan PMR, tak ingat bila, bulan berapa, okay, sebelum percubaan PMR, cikgu kelas, guru kelas masa tu yang tolong ambil borang dan minta cikgu isikan. Masa itu, cikgu pun kurang mengenali apa benda ni SBP, sekolah berasrama penuh. Jadi kita tak dikenali, masa tak kenal, tak tahu lebih lanjut. Masa itu mana ada AI, mana ada ChatGPT. Internet pun serba kekurangan, kena pergi ke kita panggil apa, cyber cafe masa tu. Bukan macam sekarang, akses internet sangat mudah. Ada AI, ada ChatGPT, boleh tanya sebarang soalan. Jadi masa itu cikgu tak tahu apa itu SBP. Jadi balik pun isi. Isi dengan harapan, tak ada harapan pun, tak letak pun harapan, dapat ke tak. Memang cikgu ingat nak habiskan sampai tingkatan 5 di sekolah tersebut. Sekolah cikgu masa itu di Negeri Kedah. Negeri Kedah Baik. Jadi nak dijadikan cerita, mungkin Allah dah rezekikan perancangan Allah tu lebih baik. Lepas PMR dapatlah keputusan yang cemerlang. Alhamdulillah dapat keputusan cemerlang. Cikgu ambil PMR pada tahun 2004. 2004. Jadi kira sendiri umur cikgu sekarang berapa. Baik, 2004. Kemudian dapat keputusan yang boleh dikatakan cemerlang dan tidak semena-mena dapat tawaran. Tiba-tiba postman, masa tu semua postman. Mana ada kita check online? Tak ada. Memang tak ada check online. Postman hantar surat tawaran kemasukan ke SBP. Wah, cikgu kata apa benda ni? Ke SBP Cikgu ditawarkan ke sekolah menengah sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani, Kedah. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Sungai Petani, Kedah, sekolah menengah sains Sultan Muhammad Jiwa. Masa tu cikgu pun tak tahu sekolah apa tu. Jadi cikgu memang tak nak pun masuk. Guru-guru di sekolah, kaunselor memang nak cikgu masuk. Dia kata pergilah, bagus sekolah ni. Jadi cikgu pun pergi. Jadi nak dijadikan cerita, memang tidak ada pengalaman untuk berada di asrama. Awal-awal memang kita rasa macam kejutan budaya lah. Nak dari segi pengurusan masa, pengurusan diri, memang kita rasa terkejut. Dia terkejut. Tetapi Alhamdulillah selepas dah melalui tingkatan 4, tingkatan 5, cikgu rasa cikgu membuat keputusan yang terbaik untuk pilih dan masuk ke sekolah tersebut. Jadi jom cikgu kongsikan. Sekejap sekejap. Ada panggilan sekejap dari Cikgu Zul, sekejap.
Okey, saya sambung. Baik, cikgu sambung Okey, tadi Cikgu Zul ada call memaklumkan ada gangguan di ruangan chat. Jadi cikgu minta kerjasama baik, yang mana yang join malam ni anda semua terpilih. Kerana kalau anda tak terpilih, anda tak akan masuk ke kelas malam ni. Jadi cikgu minta tolong beri perhatian. Memang anda excited untuk type pelbagai soalan, tapi tolong dengar dan bagi perhatian terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi cikgu sambung tadi minta maaf ada sedikit gangguan. Okey, bila masuk ke sekolah berasrama penuh yang berada di Sungai Petani Kedah, bila dah masuk tingkatan 4, tingkatan 5 baru cikgu nampak. Ruginya cikgu tak masuk dari tingkatan 1. Ingat perkataan itu, rugi cikgu tak masuk dari tingkatan 1. Jadi adik-adik yang hadir pada malam ni, cikgu nak kalau boleh cikgu doakan anda semua masuk ke sekolah khusus dari tingkatan 1. Supaya anda dapat manfaat yang ada di situ. Baik, ubah diri dulu. Jangan takut, masuk ke sekolah asrama kena buli dan sebagainya. Buli ni di mana-mana tempat pun boleh berlaku. Yang penting kita pandai bawa diri, kita pandai jaga diri. InsyaAllah kita akan okey untuk berada di situ. Baik, yang pertama, ini logo sekolah cikgu. Sebenarnya tak dapat gambar yang banyak, jadi ini saja yang dapat, agak kabur sedikit lah. Iaitu logonya Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa di Sungai Petani, Negeri Kedah. Ataupun sekolah cikgu ni lebih dikenali sebagai Sains Kedah. Sebelum cikgu masuk ke sekolah ini pada tahun 2005 tingkatan 4. Sebelum itu PMR pada tahun 2003. Kemudian PMR pada 2004 dan PMR pada 2005, sekolah ini menjadi sekolah terbaik, keputusan terbaik, sekolah terbaik PMR di negeri Kedah untuk ketiga-tiga tahun berturut-turut masa itu. 2003, 2004, 2005, 3 tahun berturut-turut menjadi sekolah terbaik PMR. Baik. Okey, yang pertama, ada beberapa kelebihan kenapa anda perlu masuk ke SBP. Cikgu cakap ni dari konteks SBP sebab cikgu ada pengalaman berada di sana. Untuk MRSM ataupun SMKA, cikgu tak ada pengalaman. Tapi kita boleh gunakan benda yang sama kerana kedua-duanya kamu tinggal di asrama. Yang pertama, akan melatih diri untuk lebih berdikari. Percayalah, mungkin sebulan pertama ataupun 2 bulan pertama, mungkin anda akan berasa kejutan. Tapi lama kelamaan percaya anda akan berjaya berdikari. Dari segi nak basuh baju, dari segi nak menggosok baju, macam mana nak urus diri, urus masa. Kerana pengurusan masa dan pengurusan diri di sekolah asrama sangat penting. Kalau anda buang masa, anda akan tertinggal. Percayalah cakap cikgu. Baik, kemudian yang kedua. Ini yang seronok. Makanan tersedia. Makanan di sekolah asrama 6 kali satu hari. 6 kali 6 kali. Baik. Pertama, makanan untuk sesi yang pertama selepas solat subuh. Kamu kena solat subuh secara berjemaah di surau. Di surau sekolah lah. Kemudian bergerak, mungkin ada yang nak terus pergi ke Dewan Makan ataupun mungkin yang naik ke bilik untuk pakai pakaian yang lengkap dulu baru turun, tak jadi masalah. Ini sesi pertama, sarapan pagi selepas solat subuh. Memang dah ada sedia awal. Kemudian yang kedua, minum pagi, iaitu pada waktu rehat sekolah. Waktu rehat sekolah. Di situ ada pilihan lah. Ada murid yang dia tak nak makan di Dewan Makan. Ada murid yang pergi beli makanan di kantin sekolah. Boleh. Kantin sekolah kena bayar lah. Kalau di sini, kita dah bayar awal, jadi waktu makan tu tak perlu bayar lagi lah. Kemudian, makan tengah hari selepas tamat waktu persekolahan. Makan tengah hari, makan nasi lah. Yang ketiga Kemudian yang keempat, minum petang. Selepas prep petang. Kelas prep. Prep ni kita panggil kelas persediaan. Okay, kelas persediaan, kamu belajar sendiri di kelas, tak ada cikgu yang jaga kamu, pandai-pandai sendiri.
Kalau masa tu nak tidur, terpulang pada kamu. Kalau rasa nak buat kerja rumah, nak belajar, terpulang pada kamu. Itu masa kamu sendiri. Baik, kemudian yang kelima, makan malam. Makan malam yang bestnya memang mengikut cara yang betul. 6:30 petang dah mula makan malam. Inilah masa yang terbaik untuk kita makan malam sebenarnya. 6:30 hingga sebelum solat maghrib. Itu masa yang terbaik. Kemudian yang terakhir pukul 6, yang kali ke-6, minum malam. Minum malam selepas kelas prep malam. Lebih kurang pukul 11 malam. Minum malam. Biasanya dia akan bagi biskut lah. Biskut dengan air Milo panas ataupun teh panas. Bergantung kepada menu yang dah diaturkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Percayalah, bila kamu berada di asrama, mungkin awal-awal kamu akan rasa kekok. Kamu akan rasa, susahnya masuk asrama ni. Akan mula rasa homesick, rindu rumah, rindu keluarga dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan kamu akan rasa, inilah tempat yang terbaik untuk melatih kamu berdisiplin. Di sekolah ini, di sekolah asrama, kamu kena bila keluar saja dari asrama, memang wajib kena baju masuk ke dalam seluar. Kita panggil apa? Ta'in. Wajib Kalau tidak, kalau nampak dengan warden, memanglah kenalah denda yang diberikan. Itu dapat melatih diri kita berdisiplin. Baik, seterusnya, penjimatan kos dan masa. Ini beberapa gambar di sekolah cikgu dulu lah. Dapat dari internet lah. Baik, penjimatan kos. Kenapa? Sebab memang semua, terutamanya di MRSM dan juga sekolah berasrama penuh, semua murid tinggal di asrama. Maksudnya dalam kawasan sekolah. Dah jimat kos pengangkutan. Tak perlu nak ulang alik ibu bapa ambil. Ataupun mungkin naik bas dan sebagainya. Tak perlu lagi. Kemudian masa pun jimat. Sebab jarak tidaklah terlalu jauh. Jadi dapat ulang alik dari asrama ke kelas dalam masa yang singkat. Baik. Kemudian juga di sekolah asrama, masa sekolah cikgu dulu, memang setiap orang disediakan loker ataupun almari. Di situ kita boleh simpan alat tulis, buku teks, buku latihan, semua jenis buku kita simpan. Dan ada kunci. Ada kunci jangan hilang sudahlah. Baik. Jadi kamu boleh gunakan loker itu untuk letak barang kamu. Bila balik ke asrama, terpulang. Nak bawa balik buku ataupun tak nak. Ada yang bawa balik buat di bilik, ada yang tak buat pun. Sebab dia belajar hanya di kelas. Terpulang kepada murid masing-masing. Baik. Kemudian ada pertandingan ke luar negara. Ini yang cikgu katakan. Siapa yang masuk dari tingkatan 1, kamu ada peluang besar yang dapat menjuarai sebarang pertandingan yang dianjurkan, memang berpeluang pergi ke luar negara. Masa cikgu tingkatan 4, ada kawan cikgu masuk pertandingan inovasi. Cikgu tak ingat tajuk apa inovasi, iaitu anjuran USM, University Science Malaysia. Masa itu dia dapat pergi ke Amerika, USA. Ditanggung sepenuhnya oleh kementerian. Bayangkanlah, ditanggung sepenuhnya oleh kementerian. Tapi dengan syarat kamu kena perform lah. Jadi pelajar yang cemerlang. Kalau kamu belajar biasa-biasa saja, mungkin tak dapatlah keistimewaan ini. Semuanya ditanggung. Memang masa itu yang tak dapat pergi, kita rasalah, wah, untungnya dia dapat pergi ke USA, semuanya ditanggung, free of charge. Baik, kemudian ini yang terakhir rasanya, sebab cikgu tak nak ambil masa terlalu panjang untuk ini. Baik, kamu dapat peluang belajar bahasa asing. Ini satu lagi yang cikgu rasa rugi cikgu tak masuk dari tingkatan 1. Bila cikgu masuk dari tingkatan 4, tingkatan 5, cikgu tak dapat peluang untuk belajar bahasa asing. Berbanding rakan-rakan lain yang masuk dari tingkatan 1 Form 1, masa di sekolah cikgu itu ada disediakan 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jepun dan juga bahasa Jerman. Kemudian mungkin sekolah sekarang ada lagi kot bahasa Perancis dan sebagainya lah. Baik, di sekolah cikgu masa itu hanya 3 bahasa. Baik, ketiga-tiga bahasa ni juga ada pelbagai jenis pertandingan. Mana-mana murid yang cemerlang ada juga disediakan peluang untuk pergi ke luar negara. Masa itu kawan cikgu ambil bahasa Jerman, kemudian ada pertandingan penulisan kalau tak silap. Menang, dia pergi ke Jerman 2 minggu 2 minggu ke Jerman, ditanggung sepenuhnya oleh pihak kementerian. Memang seronok lah. Kita ni yang tengok, wah, rasa rugi.
Tapi itulah rezeki dia. Baik, jadi yang ada satu lagi, bersaing dengan pelajar lain. Tak dinafikanlah, bila berada di sekolah berasrama penuh ataupun MRSM, kamu akan bersaing dengan kawan-kawan yang cukup cemerlang. Kalau kamu lambat sikit je, akan tinggal. Sebab pembelajarannya agak laju, kadang-kadang dari segi unit dan topik agak laju berbanding sekolah harian, jadi kamu tak boleh lengah ataupun tak boleh leka dengan masa. Kamu memang kena bersaing dengan pelajar lain. Kerana pelajar yang dapat hadiah ataupun top, itulah pelajar yang terbaik dalam kalangan terbaik. Baik, jadi itu saja perkongsian cikgu untuk kenapa pilih ke SBP. Cikgu ulang, cikgu bercakap dari konteks SBP, tapi boleh guna untuk SMKA dan juga MRSM. Baik, jadi tanpa melengahkan masa lagi, cikgu terus pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baik, sebentar. Okay, nanti di hujung kita akan sediakan dalam 10 minit untuk pertanyaan. Sekarang cikgu kata ni 15 minit. Dah lebih masa ni. Jadi kita agak risau dengan masa. Okey, jadi harap kamu boleh beri perhatian. Kerana masa sangat mencemburui kita. Kita tak nafikan. Okey, baik. Ini sedikit mungkin kata iklan lah kot. Gerak Gempur ni akan diadakan sepanjang 7 hari berturut-turut. Iaitu bermula malam ini 29 September sampai Ahad ini, iaitu 5 Oktober. Kerana pada 6 Oktober anda akan mula menduduki PKSK mengikut jadual masing-masing lah. Baik, kemudian ini jadualnya yang telah disediakan, dirangka oleh Cikgu Zul sendiri. Malam ni bahasa Melayu, kemudian diikuti oleh bahasa Inggeris pada keesokan harinya. Baik, cikgu tak nak lengahkan masa lagi. Ini sedikit sebagai orang kata refresh balik. Kandungan PKSK. Kamu kena ingat, PKSK ni pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Jangan pula bila ada orang tanya PKSK tu apa? Tak tahu PKSK tu apa. Dia masih keliru. Apa benda PKSK ni? Jadi yang mana yang betul-betul nak, tolong fokus. Jangan bila orang tanya apa itu PKSK, tak tahu. Baik. Dalam PKSK mengandungi 3 bahagian. Ketiga-tiga bahagian tu ada pecahan peratus. Baik, untuk bahagian A, iaitu diperuntukkan 20%. 20%. 20% jangan pandang sikit, tetap markah yang penting untuk kamu dapat masuk ke sekolah khusus. Baik, bahagian A ni dia fokus kepada kecerdasan insaniah, yang mana ada kecerdasan emosi, EQ, kecerdasan rohani, SQ, kecerdasan insaniah, SSQ. Baik, untuk bahagian A ni cikgu tak fokuslah sebab nanti adalah cikgu yang berkenaan akan fokuskan bahagian ini. Cuma ini sebagai peringatan supaya kamu tidak lagi teraba-raba. Cikgu PKSK tu apa tak lagi. Baik. Kemudian untuk bahagian ni lah paling penting ni sebenarnya. Bila masuk bahagian B, 70%. Pemberatan agak besar di situ 70% tu besar nilai dia. Tadi 20, sekarang 70. Di sini boleh dikatakan bahagian yang mengandungi bahagian akademik, iaitu yang bahagian yang kamu belajar di sekolah. Baik, bila masuk PKSK, kamu kena pisahkan diri kamu. Jangan kamu fikir UASA. Tahu UASA? Ujian akhir sesi akademik. Kamu jangan letak diri kamu UASA ke PKSK. Sekarang ni dua benda yang berbeza, tetapi persamaannya mengandungi kemahiran ataupun penguasaan ilmu yang sama yang kamu belajar di sekolah. Tapi dua benda yang berbeza. PKSK lain, UASA lain. UASA diduduki oleh semua murid. PKSK murid yang nak saja. Yang tak nak, tak jadi masalah. Tak perlu risau. Tak perlu nak pening-pening. Okey, bila masuk bahagian B, di sini ada IQ, kecerdasan intelek. Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, RBT dan juga pengetahuan am. Bila kita lihat di sini sebenarnya banyak persediaan yang kamu kena buat. Sebenarnya banyak persediaan. Kalau kita cakap satu tajuk saja pengetahuan am, dah banyak. Kita tak dapat menjangkakan apa soalan yang bakal ditanya. Tapi persediaan kamu sangat penting. Kalau boleh 7 hari ini, tolonglah fokus untuk PKSK. Baik, kemudian bahagian C, 10%.
Di sini cikgu nak minta kamu, di sini yang cikgu minta tekankan kamu pisahkan diri kamu dengan UASA. Untuk UASA, ada juga penulisan karangan. Penulisan karangan dalam UASA bahagian D, iaitu 20 markah. Kalau kamu ingat 20 markah bahagian D. Tetapi 20 markah itu kamu kena tulis antara 50 hingga 80 patah perkataan. 50 hingga 80 patah perkataan. Bila PKSK, di sini markahnya hanya 10%. 10%. Okay, masa diberi 45 minit. Lama tu 100 patah perkataan. 100 patah perkataan ni sebenarnya tak panjang. Pendek saja sebenarnya. Kalau kamu tak percaya, kamu letaklah satu tajuk. Contoh, hari sukan sekolah saya. Pergi ke ChatGPT. Minta ChatGPT bantu. Hasilkan satu karangan bertajuk hari sukan sekolah saya yang panjangnya 100 patah perkataan. Kamu tengok, sikitnya sebenarnya. Tapi, jangan kita anggap benda yang mudah. Tetap menjadi masalah kalau kamu tak membuat persediaan. Baik, di sini dia akan bagi 3 soalan yang mana kamu akan pilih satu saja. Ini merupakan sedikit orang kata pengenalan ataupun refresh untuk kamu. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Baik, okey, jom. Untuk peringkat permulaan, cikgu nak fokuskan penulisan. Sebab cikgu risau, penulisan ni sebenarnya penting. Penting Kalau bahagian lain tak sempat, mungkin kita boleh adjust lagi, kita boleh bagi soalan untuk kamu buat. Tapi kalau penulisan, kita perlukan penerangan yang panjang. Okey, baik. Di sini sebenarnya cikgu nak buka ruangan chat, nak minta kamu teka. Tapi bila buka ruangan chat, jadi masalah pula. Ramai yang hantar chat yang bukan-bukan, yang spam di ruangan chat. Jadi terpaksalah. Cikgu tak nak tanya lah. Cikgu nak tanya sebenarnya apa benda ni. Okey, baik. Untuk menghasilkan sebuah karangan yang terbaik, kita kena letak ataupun kita gambarkan di kepala kita, kita nak menghasilkan sebiji burger yang cukup lengkap. Dia bukan sekadar burger. Burger tu dari segi rasa sempurna, dari segi kualiti sempurna, dari segi orang kata rupa dia sempurna. Mungkin kalau kita yang tak pandai buat burger, kita boleh buat burger di rumah. Boleh masak. Kadang-kadang hangit pun kita boleh makan. Sebab itu kita sendiri yang nak makan. Tapi macam mana kita nak menghasilkan sebiji burger yang sempurna? Itulah digambarkan untuk kamu menulis karangan. Baik. Kemudian kamu kena tengok. Ada roti. Kemudian ada pula lapisan daging. Ada pula keju. Ada pula sayur. Kemudian ada pula telur. Akhirnya bila kita makan bersama, dia akan rasa yang cukup sempurna. Ada rasa daging, ada rasa roti, ada rasa keju, sayur dan sebagainya. Dia berbeza kalau kita buka satu-satu makan. Makan roti dulu, makan sayur dulu, kemudian makan telur. Last kali tinggal yang sedap makan daging. Tapi kalau kita makan bersama-sama, kita akan rasa lain. Itulah ibaratnya untuk kita menghasilkan sebuah karangan ataupun penulisan yang sempurna 100 patah perkataan. Baik. Yang pertama, mesti ada pendahuluan. Pendahuluan ni kita panggil juga intro. Intro ataupun dalam bahasa Inggeris introduction. Kalau tak ada pendahuluan, tiba-tiba kita terus terjah ke bahagian isi, orang tak tahu apa tajuk yang kita nak bawa sebenarnya. Jadi pendahuluan ni merupakan perkara yang penting. Bagaimana kita nak attract, kita nak tarik penilai ataupun pemeriksa tu untuk terus baca. Kalau pendahuluan pun dah apa benda mudah ditulis. Jadi pemeriksa pun mungkin dia tengok, tak tengok saja. Maksudnya dia mungkin sekadar macam tu sajalah. Tapi kalau pendahuluan tu, wow, pendahuluan dia akan sebagai satu tarikan untuk dia terus baca. Akhirnya mungkin kamu akan dapat markah yang tinggi. 10% lengkap, sempurna untuk kamu. Pendahuluan ni penting sebenarnya. Baik, kemudian di tengah dia ada isi. Isi. Bukan satu isi bergantung pada soalan, mungkin 3 isi, mungkin 2 isi. Tapi dinasihatkan kamu buatlah 1 perenggan pendahuluan, kemudian 3 perenggan isi. 2 atau 3 perenggan isi, kemudian 1 perenggan penutup. Jadi lebih kurang 5 perenggan. Baru dah sempurna 100 patah perkataan. Dan akhir sekali mesti ada penutup.
Penutup kena ada. Sebab macam mana kita nak akhiri karangan kita, penulisan kita, kalau tiba-tiba tergantung pun tidak sempurna. Mungkin daripada 10, tiba-tiba tak ada penutup, pemeriksa bagi 8% saja. Rugilah. Benda yang kita rasa mudah, tapi kita lepaskan, yang susah belum tentu dapat. Baik, seterusnya, kita tengok. Untuk penulisan karangan ni, sebenarnya ada pelbagai teknik. Pelbagai teknik. Bergantung kepada cikgu kamu di sekolah ataupun bergantung pada murid sendiri. Kamu sendiri. Apa teknik yang kamu nak pakai? Kadang-kadang bila kita ajar teknik A, murid di sekolah A dia kata okey. Murid sekolah B dia kata tak okey, tak seronok. Kita pakai teknik yang B, murid sana kata okey. Murid sini kata tak okey. Jadi teknik ini cikgu bagi beberapa teknik terpulang pada kamu. Yang mana sesuai untuk kegunaan kamu. Baik, di sini ada P, I, P ataupun P, 3I, P. Apa itu? Baik, P pertama ialah pendahuluan. Seperti yang cikgu cakap tadi lah. Pendahuluan merupakan bahagian yang penting. Bagaimana kita nak attract, penulisan kita tu nak attract supaya penilai ataupun pemeriksa terus baca karangan yang kita hasilkan dan dapat markah yang tinggi. Kemudian ada isi 1, isi 2, isi 3. Baik, bila 3 isi, insya-Allah karangan kamu akan sempurna. Okey? Baik, kemudian penutup. Penutup mesti ada. Kalau tidak, tak lengkap. Tak lengkap. Dia akan jadi tergantung. Ataupun karangan tu daripada nak bagi 10%, mungkin dapat 9, 8 dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya, cikgu bagi satu contoh. Gambar. Sebenarnya cikgu nak berinteraksi, nak respon dengan kamu lah. Cikgu tanya, kamu jawab. Tapi disebabkan ramai yang tulis yang bukan-bukan, kita terpaksa off chat. Minta maaf Baik. Gambar ini kalau dilihat, jadi cikgu terpaksa lah. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, tapi nanti ruangan soalan 10 minit yang terakhir, insya-Allah cikgu akan buka ruangan chat. Dengan syarat type soalan yang berkenaan saja. Yang bukan-bukan tak dilayan. Baik. Kalau lihat pada gambar ni, suasana ataupun kita kata berkelah ataupun bercuti bersama keluarga di tepi pantai. Okey, baik. Kalau kamu, untuk pengetahuan kamu, mungkin kamu tak sempat tengok. Sebab UASA untuk tahun yang pertama, kalau tak silap cikgu diperkenalkan pada sesi akademik 2022-2023. 2022 tu lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun yang lepas. Masa itu untuk soalan bahagian D, karangan ini, dia tak bagi tajuk. Dia bagi gambar saja. Okey? Itu UASA tau. Cikgu cakap ni UASA. Baik, dia hanya bagi gambar, kamu kena tulis sendiri. Tapi untuk PKSK, mungkin ada yang ada gambar. Mungkin tak ada gambar. Dia hanya bagi soalan. Di sini cikgu ambil contoh satu karangan supaya kita dapat tengok macam mana kita nak hasilkan karangan yang terbaik. Supaya nanti kamu dapat menulis sebuah karangan yang terbaik dan akhirnya dapat membawa markah yang sempurna untuk kamu. Baik. Untuk soalan ini kita lihat. Dia kata, tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat umum ataupun khusus. Okey. Tapi cikgu, untuk soalan PKSK, kita tak pasti apa soalan yang akan naik untuk tahun ini. Okey. Cuma di sini, cikgu ulang ambil kemahiran. Bukan ambil tajuk. Bukan ambil isi karangan. Tapi ambil kemahiran bagaimana cara untuk kamu menulis sebuah karangan yang terbaik. Baik, kamu kena ingat, bila sebut karangan berformat umum, satu lagi khusus. Umum, karangan yang tak ada, kita kata tak ada format yang sepatutnya, yang tak ada format spesifik. Kita tulis macam penulisan biasa. Okey, bila sebut berformat umum pula, dia ada dua pula tau. Ada dua. Satu berbentuk fakta. Fakta. Contoh, kalau dia bagi sekarang ni, gambar bercuti ataupun berkelah di tepi pantai, mungkin kita boleh buat tajuk kebaikan bercuti bersama keluarga. Itu kita panggil fakta. Kebaikan bercuti bersama keluarga. Kebaikan pertama dapat mengisi masa lapang. Kebaikan kedua dapat mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga. Kebaikan ketiga apa lagi yang boleh kita tulis? Itu karangan berbentuk fakta.
Satu lagi, karangan berbentuk imajinatif ataupun penceritaan. Kamu ceritakan pengalaman kamu, kamu ceritakan pengalaman kamu sekejap. Baik, kamu ceritakan pengalaman kamu dari awal pergi bercuti, masa di tempat percutian, apa yang kamu buat dan akhirnya kamu pulang ke rumah. Itu dari segi penceritaan. Ingat, sekarang ni format umum. Bila sebut format khusus, contoh, kamu boleh buat catatan harian. Catatan harian pula jangan lupa, ada dua jenis. Catatan harian melibatkan satu hari, catatan harian melibatkan lebih daripada satu hari. Contoh kalau karangan sebegini, mungkin catatan harian satu harilah. Pukul 7 pagi, apa yang kamu buat? Ayah memasukkan barang ke dalam kereta. Kemudian pukul 8 pagi, kami bertolak ke tempat percutian. Contohlah. Kemudian sampai balik pukul 4 petang, tiba di rumah. Kami berasa seronok, kami harap kami dapat pergi lagi ke tempat percutian tersebut. Contoh Baik, kalau karangan melibatkan 2 hari, melibatkan lebih dari 1 hari, contoh percutian ke Kuala Lumpur. Hari pertama, 29 September 2025, kamu bertolak dari rumah. Contohlah, masa perjalanan mengambil 2 jam, tiba di hotel ataupun tempat penginapan. Kamu pergi ke mana dulu? Melawat ke KLCC, Menara Berkembar Petronas. Kemudian esok pula, 30 September, apa yang kamu buat? Kamu pergi pula ke Zoo Negara, contohlah. Dapat melihat pelbagai jenis haiwan, hidupan liar yang ada di sana. Okey, dapat juga melihat pertunjukan persembahan haiwan. Itu contoh catatan harian melibatkan lebih dari 1 hari. Kemudian bila sebut percutian, juga boleh buat karangan surat kiriman tidak rasmi. Kamu ceritakan pada kawan, tulis surat pada kawan, ceritakan kamu pergi bercuti. Okey, supaya kamu hantar satu surat kepada rakan. Itu kita panggil berformat khusus. Baik, seterusnya. Kita lihat. Untuk kamu nanti, 3 soalan. Ingat 3 soalan tau. Pilihlah soalan yang benar-benar kamu kuasai. Ingat, bila baca tu, baca dulu ketiga-tiga soalan tu. Baca ketiga-tiga soalan, pilih yang kamu benar-benar kuasai dari segi isi dan sebagainya. Jangan hentar, nak cepat siap, tak nak. Rugi. Kamu ambil PKSK bukan setiap masa. Mungkin tahun ni. Kemudian nanti mungkinlah masa tingkatan 3 nak masuk tingkatan 4 kan. Baru ada PKSK. Itu pun lagi 3 tahun. Rugi kalau kamu lepaskan peluang. Buatlah yang betul-betul terbaik. Pilih tajuk ataupun nombor soalan yang kamu benar-benar kuasai. Baru rangka isi karangan, baru tulis. Baik, seterusnya. Kita tengok. Karangan tadi ataupun gambar tadi, sekejap kita guna air sekejap. Okey, baik. Untuk karangan tadi, kalau kita lihat temanya aktiviti bercuti. Ini cikgu bagi satu contoh soalan tau, macam mana kita nak buat. Bukan soalan ini yang naik dalam PKSK, tapi cikgu nak tunjuk kepada kamu macam mana cara untuk menulis karangan. Okey, kata kuncinya, dia nak manfaat. Manfaat kamu kena faham. Manfaat, faedah, kebaikan, kepentingan, benda yang sama. Benda yang sama Okey, baik. Kemudian, format. Ini dia kata apa? Kalau soalan tu dia bagi macam ni. Kalau dia dah tetapkan, bergantung pada soalan lah. Kalau dia kata hasilkan satu karangan laporan, kamu dah tak boleh pilih lah. Laporan sajalah. Kalau dia kata format bebas, terpulang pada kamu. Kalau nak buat umum, di situ ada fakta dan cerita. Macam tadi cikgu kata fakta yang macam cikgu kata kebaikan bercuti bersama keluarga. Kalau cerita, kamu ceritakan pukul 8 pagi buat apa, pukul 9 pagi buat apa. Okey, itu cerita. Kemudian format khusus. Boleh buat dalam bentuk karangan surat kiriman tak rasmi ataupun catatan harian. Kalau kamu buat aktiviti sekolah, mungkin boleh buat dalam bentuk laporan. Boleh. Tapi adalah format-format tertentu dari segi di mana kena tulis tarikh, ada tanda tangan, disediakan oleh siapa dan sebagainya. Baik, karangan fakta. Teknik pertama, tadi kita ada P3I dengan P. Itu secara ringkas. Yang kedua, cikgu nak perkenalkan PASDAQ. Mungkin ada yang pernah dengar. Mungkin apa itu PASDAQ? Okey, kita tengok
P tu apa, kemudian seterusnya apa maksud pasdak. Okey, kita cari dulu. Bila dah ada gambar, kita dah tetapkan kita nak buat jenis karangan apa. Kalau diberi bebas tau. Kalau diberi dah ditetapkan, tak boleh pilih lah. Kalau diberi bebas, kamu boleh tetapkan kamu nak buat bentuk karangan kamu apa. Kemudian mula cari isi. Contenglah dekat kertas yang dibenarkan. Okey, conteng. Tak apa. Bukan conteng yang bukan-bukan. Baik, tulis isi karangan kamu. Contoh, faedah bercuti. Ini cikgu ajar dulu karangan berbentuk fakta, menghilangkan rasa bosan. Huraian dia kamu boleh buat gembira dan juga bersemangat. Huraian lain pun boleh yang ada kaitan. Contoh, menghilangkan rasa bosan. Apa yang kamu boleh buat lagi? Baik, kemudian seterusnya hubungan menjadi erat. Sudah tentulah hubungan dengan ahli keluarga, hubungan anak dengan ayah, ibu dengan anak, ibu dengan ayah akan menjadi lebih erat. Bila hubungan erat, keluarga akan menjadi harmoni dan bahagia. Harmoni itu apa? Kita rasa happy, kita rasa gembira bila kita balik ke rumah, bila kita berjumpa dengan keluarga kita. Bukan bila nak balik ke rumah, aduh malah nak balik ke rumah, nanti asyik-asyik mereka ibu dan ayah bergaduh. Itu bukan keluarga yang harmoni. Okey, ada kawan cikgu pun dulu waktu sekolah asrama, dia tak suka balik ke rumah. Sebab apa? Sebab dia kata balik ke rumah asyik dapat tengok ataupun selalu ibu dan ayah dia bergaduh. Itu yang kita risaulah. Kita harap anda semua tidak mempunyai keluarga sebegitu. Tapi kalau ada, kita doakan yang terbaik supaya kita semua mengimpikan sebuah keluarga yang harmoni dan bahagia. Baik, kemudian yang ketiga, isi ketiga, cukup 3 isi. Mengisi masa lapang lah. Kita dapat bila kita mengisi masa lapang dengan aktiviti bercuti, dah tentu menghilangkan tekanan, kemudian merehatkan minda. Bila kita dapat hilangkan tekanan, kita akan rasa lebih relax. Kita akan rasa lebih dapat berfikir dengan lebih baik. Mungkin cikgu kena laju sikit sebab masa kita sangat suntuk. 1 jam 30 minit ni. Okey? Baik. Sekarang pun dah 45 minit kelas kita. Jadi kita tak boleh lengahkan. Baik, seterusnya. Baik, dah tekan pula. Okey, baik. Pasdak. PA yang pertama. P itu sebenarnya pendahuluan. Ingat, P itu pendahuluan. Sebenarnya bila ada dua hala tadi, cikgu nak tanya kamu, nak tanya balik P tu apa, A tu apa. Tapi kita terpaksa tutup ruangan chat supaya tidak mengganggu penerangan cikgu. Okey, baik. A tu cikgu letakkan antara. Ni antara. Ni antara. A. P pendahuluan, A antara. Ini teknik yang cikgu bagi. Kalau kamu rasa teknik lain yang lebih baik, terpulang pada kamu. Okey, di sini cikgu dah buatlah pendahuluannya. Okey, baik. Pendahuluan cikgu dah buat. Aktiviti bercuti bersama-sama keluarga. Ingat tau, bukan bersama keluarga. Ini cikgu betulkan. Bukan bersama keluarga. Okey? Dia ada dua. Bersama-sama keluarga. Betul. Bersama dengan keluarga. Betul. Kalau bersama saja, dia ada maksud lain. Ada maksud lain. Okey? Cikgu bagi tahu kamu, kalau perkataan bersama, dia juga membawa maksud hubungan suami isteri lah. Okey, hubungan suami isteri yang sah. Okey, bersama. Okey, jadi contoh, kelas bersama Cikgu Syedi. Salah. Kelas bersama-sama Cikgu Syedi. Ataupun kelas bersama dengan Cikgu Syedi. Baru betul. Okey, tolong ingat. Baik, bersama-sama keluarga pada hujung minggu merupakan aktiviti yang menyeronokkan. Ini terpulang pada kamu. Pendahuluan ini terpulang pada kamu. Macam mana cara untuk kamu mengolah supaya pendahuluan kamu tu rasa lebih baik, dapat menarik perhatian pemeriksa. Aktiviti ini ada banyak kebaikannya. Sebab kita nak cerita tentang kebaikan, manfaat bercuti tadi. Sebab kita sekarang ni cikgu tunjuk karangan fakta. Okey, P, ini P, pendahuluan. A, antara. Apa yang kita boleh buat? Sekarang kita cerita apa? Kebaikan. Jadi, jawapan yang pertama sudah tentu antara kebaikannya. Kebaikannya. Baik, ialah kita dapat menghilangkan rasa apa? Tadi rasa apa tadi? Kita dah cari isi tadi rasa bosan. Hal ini menyebabkan kita sentiasa gembira dan bersemangat. Okey, cikgu ringkaskanlah. Kalau nak terangkan macam mana cara nak tulis daripada awal sampai habis, mungkin tak sempatlah.
Okay, cikgu dapat bagi sikit-sikit supaya dapat gambaran macam mana kamu nak tulis karangan. Okay, cikgu nampak ada beberapa orang angkat tangan tapi cikgu tak boleh nak melayan lagi. Sebab nanti risau mengganggu Biar kita terangkan bagi habis dulu. Nanti barulah cikgu akan cuba buka 10 minit yang terakhir supaya dapat memberi penerangan kepada kamu ataupun mungkin ada soalan Baik. Tadi P pendahuluan, A antara, S selain itu. Kalau di sini ada yang tanya, cikgu, saya tak nak guna penanda wacana selain itu. Saya nak guna di samping itu. Tak jadi masalah. Tapi sekarang ni kita nak guna teknik ataupun kita panggil apa, formula pasdak. Kalau letak di samping itu mungkin dah jadi lain dah bunyi dah. Okey? Tak jadi masalah pun sebenarnya. Tapi di sini cikgu tetapkan supaya kita dapat gambaran. Lepas itu kita nak guna penanda wacana apa? Selain itu. Nak guna selepas itu? Mungkin boleh. Seterusnya pun boleh. Baik, selain itu, hubungan antara ahli keluarga akan menjadi lebih apa? Tadi cikgu dah senarai ketiga isi tadi. Lebih erat. Okey, lebih rapat lah. Baik, melalui cara ini keluarga kita akan harmoni dan bahagia. Di sini isi, bawah ni huraian. Kalau kamu nak buat huraian lain pun boleh, tak jadi masalah. Okey, baik. Seterusnya. Di samping itu. Ini yang kata pasdak ni. Kalau tadi kamu dah guna di samping itu, dia mungkin bunyi lain lah. Okey, kita nak bagi cukup PASDAK tu. Pasdak. Okey, di samping itu, isi yang seterusnya kita dah ahli keluarga dapat mengisi masa dengan aktiviti yang apa tadi? Yang berfaedah. Kemudian, aktiviti ini dapat menghilangkan apa? Menghilangkan apa? Okey, huraian tadi. Tekanan ataupun kamu boleh juga buat menghilangkan stres pun betul. Tekanan, stres, betul. Tapi cuma kena ingat, ejaan bahasa Melayu, stres, 1S. Kalau bahasa Inggeris, 2S. Okey? Dan merehatkan minda setelah penat belajar atau bekerja. Baik. Kemudian, A dengan K. Okey, A tu biasanya kita guna akhir sekali. Ataupun K tu kita pakai kesimpulannya. Pun boleh, tak jadi masalah. Nak pakai A pun boleh, akhir sekali pun boleh. Ataupun nak pakai kesimpulannya pun boleh. Baik, kesimpulannya. Ini penutup penutup. Aktiviti bercuti bersama-sama keluarga hendaklah dibudayakan agar ahli keluarga berasa disayangi dan juga dihargai. Kalau kamu nak buat yang lain, okey, kita cerita kebaikan bercuti bersama ahli keluarga. Apa kesimpulan yang boleh kamu buat? Aktiviti bercuti bersama-sama keluarga mestilah diadakan selalu agar hubungan antara ahli keluarga menjadi lebih erat. Ataupun hubungan antara keluarga, kita dah ambil balik isi pula kan. Okey, tapi kita boleh ubah suai lah supaya dapat menjadi penutup dan juga kesimpulan. Okey, baik. Selesai teknik yang kedua tadi iaitu apa tadi? Pasdak. Sekarang teknik yang seterusnya, asbat ataupun kasbah. Ini pun tak ada masalah. Kalau nak tukar pun tak ada masalah. Sebagai panduan saja Okey. Asbat. Apa? Siapa? Buat apa? Tempat. Kasbah ada kata hubung. Kemudian kata sendi kata hubung kata sendi. Apa? Siapa? Buat apa? Kasbah. Okey. Beberapa teknik yang kamu boleh guna pakai supaya dapat menulis karangan. Okey, baik. Kita tengok. Tadi kita dah buat karangan berbentuk fakta. Sekarang gambar yang sama, soalan yang sama, kita nak buat berbentuk imajinatif, iaitu penceritaan, keperihalan. Okey, ada yang guna 5W1H. 5W tu bahasa Inggeris lah, kata tanya. What, when, where. Okey, H tu how. Baik, pun boleh, tak ada masalah. Pelbagai formula kamu boleh pakai untuk menulis karangan. Baik, kita tengok. Kalau kita buat penceritaan, kita nak ceritakan situasi, gambar yang berlaku, apa aktiviti yang mereka buat, bulatkan. Bulatkan. Kamu boleh conteng tentang soalan tu, tapi janganlah conteng yang bukan. Baik, okey. Nampak? Cikgu bulatkan beberapa lah. Okey, baik. Di sini kalau 5W1H ada when, who, what, where, why dan juga how. Baik, kalau kita guna 5W1H, siapa? Maksudnya siapa yang pergi bercuti tu? Mula-mula bila, minta maaf. Bila pergi bercuti?
Mungkin pada cuti hujung tahun yang lalu. Mungkin pada cuti persekolahan yang lepas. Terpulanglah pada kamu. Bukanlah merupakan perkara yang semestinya betul. Tapi yang sesuai lah. Okey? Maksudnya bila cerita penceritaan, benda tu dah berlaku. Dah berlaku. Bukan belum berlaku. Baik, siapa? Aku dan keluarga. Maksudnya kamu dan juga keluarga kamu. Baik, seterusnya. Buat apa? Berkelah. Pergi berkelah lah. Di mana? Di pantai. Pantai apa? Mungkin pantai Port Dickson. Mungkin berkelah di air terjun Gunung Ledang contoh. Mungkin juga berkelah ada yang berekreasi di dalam hutan. Dia buat kempen, kemah. Pun tak jadi masalah. Okey? Mengapa? Untuk mengisi masa lapang. Baik, kita tengok macam mana kita nak tulis. Baik, okay. Pendahuluan. Kita boleh pakai bila, siapa, mana, mengapa dan juga bagaimana. Okey, baik. Di sini cuba tengok. Pendahuluan yang cikgu cuba hasilkan pada cuti minggu yang lalu ataupun pada cuti persekolahan yang lepas. Oh, betul. Ayah membawa aku ataupun ayah membawa saya dan ahli keluarga. Okey? Lebih sesuai saya dan ahli keluarga lah. Kalau penggunaan aku ni lebih sesuai untuk karangan autobiografi. Apa benda pula cikgu karangan autobiografi? Karangan yang mana kita ceritakan benda yang bukan hidup seperti hidup. Contoh, aku sepasang kasut. Aku dilahirkan di mana? Nampak pelbagai jenis karangan. Okey, kalau kita nak ceritakan semua jenis karangan, semua bentuk karangan dalam satu masa, memang tak sempat. Okey, cikgu cuba bagi sikit-sikit supaya kamu dapat idea. Baik, ayah membawa aku dan ahli keluarga berkelah di tepi pantai untuk mengisi masa lapang. Ayah memandu kereta Proton X50, baharu kepunyaannya. Kalau kamu nak letak kereta lain pun boleh, tak jadi masalah. Bukan orang tahu pun. Ayah memandu kereta apa? Mitsubishi Xpander ke, tak jadi masalah. Tapi nama yang betul lah. Kalau kau tak tahu sangat, letaklah Perodok Alza. Kereta apa? Proton Saga. Pun tak jadi masalah. Baik. Kemudian, bahagian perkembangan ataupun bahagian isi. Mencari tempat. Kemudian menghamparkan tikar. Okey, siapa cari tempat? Siapa yang hamparkan tikar ataupun membentangkan tikar? Okey, baik. Meletakkan makanan. Siapa yang letak makanan? Kamu cubalah tulis walaupun situasi yang sebenar bukanlah ayah letak makanan. Tapi kalau kamu nak tulis ayah yang letakkan makanan, tak jadi masalah. Okey, kemudian. Okey, baik. Okey, baik. Di sini perkembangan ataupun kita mula dengan isi. Apabila sampai di sana, kelihatan orang ramai mula memenuhi pantai. Kami pun mencari tempat untuk apa? Membentangkan tikar. Kemudian, akhirnya kami menemukan tempat untuk meletakkan bekalan makanan dan menghamparkan tikar. Baik. Kalau nak buat dalam ayat lain pun tak jadi masalah. Okey, seterusnya bahagian perumitan ataupun kita panggil mungkin ada sedikitlah yang berlaku aktiviti di sana. Ada berlari-lari, kemudian ada yang bermain layang-layang. Ada yang sebut wow, bermain wow. Boleh tak cikgu? Boleh. Tapi sebenarnya wow ni lebih kepada orang kata wow bulan. Wow bulan macam mana? Kalau kamu pernah tengok wow bulan tu lain. Kalau bahasa yang sesuai untuk pelbagai jenis bentuk layang-layang ni, kita akan guna layang-layang. Okey, layang-layang, ada layang-layang berbentuk haiwan, ada layang-layang yang berbentuk apa lagi macam baru-baru ni kalau kamu pergi ke Angkor, Melaka, sempena perasmian tahun melawat Malaysia, kan ada macam-macam jenis layang-layang yang dimainkan lah. Okey, baik. Kemudian bermandi mandang. Kemudian ada apa? Berenang. Siapa yang berenang? Letaklah siapa pun. Okey, membaca surat khabar. Siapa yang baca surat khabar? Okey, jom kita tengok. Kemudian, aku dan adikku. Mungkin kamu tak ada adik, letak je ada adik. Okay, kalau kamu nak letak aku dan abangku pun tak ada masalah. Berlari-lari sambil, tapi tengok kalau diberi gambar, kena tengok gambar. Kalau tak ada gambar, terpulang pada kamu nak buat siapa yang berlari, siapa yang main, siapa yang berenang. Okey, bermain layang-layang di tepi pantai. Selepas itu, kami bermandi-manda dengan gembiranya. Adikku berenang dengan menggunakan pelampung sebagai langkah keselamatan. Ayah pula membaca surat khabar sambil menghirup udara segar. Tadi ada gambar ayah yang baca surat khabar. Tapi kalau gambar tu gambar perempuan, jangan pula letak ayah baca surat khabar.
letaklah ibu ataupun nenek ke, terpulanglah pada gambar yang sesuai. Tapi biasa PKSK dia tak bagi gambar, dia bagi soalan, jadi kamu bebaslah nak buat macam mana. Okey, peleraian ataupun kita panggil penutup Okey, menjamu selera, mengemaskan, membersihkan perasaan dan juga harapan. Ini yang perlu ada dalam penutup ataupun kita panggil bahagian peleraian. Okey, baik. Setelah penat berenang, kami menjamu selera pelbagai juadah, pelbagai hidangan. Betul, yang disediakan oleh ibu dan juga kakak. Okey, selepas itu kami mengemaskan barangan dan juga nak buat apa? Membersihkan kawasan perkelahan sebelum pulang. Aku berasa gembira ataupun saya berasa gembira dan berharap dapat berkelah lagi, dapat bercuti lagi. Boleh. Apa perkataan yang kita nak guna yang sesuai? Boleh. Di tepi pantai pada cuti yang akan datang. Ataupun saya berharap dapat berkelah ke tempat lain pula seperti di sungai, di kawasan air terjun pun boleh. Baik. Lengkap karangan berbentuk penceritaan ataupun kita panggil imajinatif. Ini cikgu maksud cikgu gabungkan dari segi peringkat pertama, isi dan juga sampailah penutup tadi peleraian. Okey, mungkin boleh nampaklah sepintas lalu. Okey, kalau nak kira rasanya ada 100 patah perkataan tu. Okey, baik. Kita teruskan. Menyemak aspek bahasa. Ini merupakan bahagian yang penting. Kadang-kadang bukan cikgu nak cakap orang Melayu, minta maaf cikgu cakap tau, orang Melayu cikgu pun orang Melayu. Orang Melayu, murid Melayu lemah bahagian kata pemeri. Kata pemeri ialah adalah. Kita confuse. Cikgu dulu pun waktu kecil macam kamu confuse. Nak pakai ialah ke adalah kita confuse. Okey? Bila kita dah belajar, selepas ialah ada apa, kata apa. Selepas adalah kata apa. Baru kita dapat membezakan, dapat menggunakan kata pemeri yang betul. Orang Cina, orang India pula kelemahannya apa? Penggunaan kata ganti nama diri. Okey, kalau kamu ada kawan India ataupun kawan Cina, penggunaan kita dengan kami, mereka confuse, keliru. Kadang-kadang dia nak sebut sekolah kita, tapi dia sebut sekolah kami. Okey, itu kelemahan setiap kaum. Tapi tak jadi masalah, kita belajar. Okey, baik, menyemak aspek bahasa ni penting. Kadang-kadang karangan kita tu nampak macam dah okey, tapi segi susunan ayat macam berterabur. Mana satu subjek, mana satu predikat. Okey, nampak macam berterabur, lintang bukang. Itu juga memainkan peranan yang penting. Baik, penilaian yang akan diberikan oleh penilai ataupun pemeriksa holistik lah. Holistik ni apa? Pemeriksa tu akan baca keseluruhan karangan kamu dan dia akan tentukan berapa aku nak bagi ni. Itu kita panggil holistik, secara keseluruhan. Kalau dulu waktu cikgu kecil dulu, penilaian karangan bukan holistik. Cikgu-cikgu dulu dia buat cop tau. Cikgu ingat dia masa sekolah rendah, dia akan buat cop. Isi berapa markah. Tata bahasa berapa markah. Lagi apa je kita ingat dah. Adalah beberapa senarai. Tapi sekarang kaedah dia holistik. Bergantunglah kepada pemeriksa. Pemeriksa pun mungkin tak kenal pun siapa kamu. Okey? Mungkin tak, cikgu tak pastilah macam mana dari segi pengisian maklumatnya. Mungkin dia pun tak kenal. Okey? Baik. Nampak? Nak dapat markah yang okey, isi kena tepat, cukup, bahasa sangat baik, kosakata luas dan frasa menarik. Boleh baca cikgu tak dah terangkanlah secara lebih lanjut. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk yang seterusnya. Ini macam ulang kaji lah Sebab apa? Tadi cikgu dah fokus pada karangan. Kita agak ambil masa lebih kurang 40 minit tadi karangan. Okey, sebab karangan ni benda yang penting. Bahagian artikulasi jadi karangan. Okey, 10%. Yang sekarang ni cikgu akan masuk sikit bahagian yang kita kata bahagian akademik, yang 70%. Okey, kenapa? Sebab bila PKSK, kita ni menghimpunkan segala kemahiran, segala pengetahuan yang kita dah belajar di sekolah, yang kita dah belajar dari tahun 1 sampai tahun 6. Dia compilekan, dia gabungkan semuanya. Okey, jadi jom cikgu akan bukakan ruangan chat sebab ini memerlukan respon kamu. Kalau cikgu yang tanya, cikgu jawab, tak boleh lah. Okey, sekejap, cikgu buka ruangan chat. Tapi cikgu minta kerjasama kamu, tolong jangan spam ataupun bermain type yang bukan-bukan.
Okay, sebentar. Okay, kejap tak jumpa pula. Kejap. Ni. Okay, baik. Cuba type message. Type nombor 4. Satu. Anas Rifki. Okay, baik. Dah mulalah. Okay, baik. Tolong cikgu minta kerjasama kamu. Tolong jangan spam. Tolong jangan spam Okay, kita nak belajar bukan kita nak main-main. Okay, masa pun dah tak banyak sebenarnya. Tinggal 30 minit lagi. Mungkin cikgu tanya kita lebih sikit 11.30 boleh ke? Ke kamu tak boleh? Cikgu, saya tak boleh tidur lambat lah. Okay, boleh tak? Cuba type sikit boleh atau tak? Okay, boleh. Okay, lebih sikit lah. Bukan lebih banyak. Okay. Sebab kita sebenarnya 1 jam 30 minit tak sempat pun nak buat banyak. Okay, dah. Okay. Boleh. Okay, baik. Boleh. Terima kasih. Tak boleh. Ada yang tak boleh tadi. Uish. Saya tidur apa tadi tak jumpa. Tak nampak. Ada yang kata tak boleh. Yang tak boleh tu tak apalah. Nak buat macam mana kan? Kita tak memaksa. Okay, baik. Jom kita sambung. Di sini cikgu akan tengok jawapan respon kamu di device yang kedua cikgu lah. Handphone. Okay, sebab cikgu tak nampak nanti. Okay. Kita nak pilih ayat yang betul. Okay. Baik, jom kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ayat yang betul. Cuba baca. Cuba nyatakan jawapan kamu. Mana satu ayat yang betul? Mana satu ayat yang betul? A, kamu type huruf A, B, C atau D? Okay, ada yang kata C. C. Okay, C. Baik, nampak semua C tu. Okay, C code. Oh, ada yang C code. Dia tak confident tu. Okay, C code. C code tu yang bayar tu. Okay, baik. Cikgu akan sepintas lalulah. Di sini ada, kalau tak silap, 12 soalan kot. Okay, mungkin kita tak dapat siapkan semua. Sebab masa dah 95 minit. Okay, risau masa. Baik, kita tengok cikgu. Untuk soalan begini, kamu mesti faham. Kamu mesti kenal pasti apa yang salah. Itu yang penting. Kalau kamu tak tahu, cikgu apa yang salah, saya pun tak dapat kenal pasti. Oh, itu masalah besar. Okey, baik. Siapakah nama kucing peliharaan kamu? Salah. Penggunaan kata tanya siapa? Siapa hanya untuk manusia. Dalam bahasa Inggeris, kita biasa dengar orang sebut, what is your name? What is your name sebenarnya salah. Yang betulnya ialah, who is your name? Untuk manusia. Okey? Baru betul. Okey, baik. What is your name kurang tepat. Sebenarnya, who is your name? Untuk manusia. Okey, B salah sebab apa? Kata tanya yang adakah mesti hadir di depan ayat. Berapakah harga baju bercorak abstrak itu? Baru betul. Kalau nak letak kata tanya di belakang, tak boleh ada partikel kah. Harga baju bercorak abstrak itu berapa? Baru betul. Okey, C ni memang jawapan dia C lah sebenarnya. Okey, D apa yang salah? Adik tidak menghantar buku latihannya kerana ia ni hanya untuk manusia. Sekarang ia ni dia rujuk buku latihan. Buku latihan bukan manusia, buku latihan benda. Okey? Macam mana kita nak buat? Kerana buku latihan itu ataupun buku latihan tersebut basah akibat terkena hujan. Jadi Syabas tanya. Okey, ayat kurang sedap. Okey, ayat kurang sedap pula Okey, tak apa, kita nak tengok apa yang salah. Ada yang komen ayat kurang sedap. Okey, baik. Okey, ChatGPT English, what is your name? Kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul. Okey? Sebab apa? What is your name tu dah dibiasakan betul. Jadi kita betulkan, kita mulakan penggunaan yang betul. Okey, seterusnya, nombor 2. Mana jawapan yang betul? Baca dulu.
B, C. Ni dia mula confuse Ada yang B, ada yang C. Okey. Ada yang B, ada yang C tu. Type. Mana yang betul? Jika nak tengok apa yang betul jawapan kamu, supaya kamu dapat kenal pasti mana yang satu yang salah, mana satu yang betul. Okey. Kalau tengok jam sekarang dah 9, hampir 9.10. Mungkin kita akan buat sampai nombor 5 je kot soalan ni. Okey, sampai nombor 5. Okey, baik. Kita lihat bersama-sama apa yang betul, apa yang salah. Okey. Jawapan yang betulnya apa? Apa jawapan yang betul? Okey, ada yang C, ada yang B, ada yang D. D, B, A, D, B. Ui, banyak jawapan. Okey, baik. Kita tengok sama-sama. Jawapan yang betul ialah A. Syabas, tahniah. Siapa yang betul? Tahniah, kita ucapkan. Okey, jom kita tengok apa yang salah. Okey, yang pertama, jawapan kita dah kata A. Maksudnya A tu betul lah. Okey, kita tengok B. Apa yang salah B? Baginda tidak dapat menghadiri lawatan rasmi itu kerana gering. Gering ni sakit lah. Titah Sultan Pahang. Baik. Sekarang ni penggunaan kata ganti nama diri baginda yang bercakap Sultan Pahang. Okey? Bila Sultan Pahang yang bercakap, sepatutnya penggunaannya ialah beta, bukan baginda. Baginda tu kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, sekarang dia sebut diri dia sendiri beta. Hari Guru disambut pada tarikh 16 Mei setiap tahun bagi menghargai sumbangan para guru-guru. Kenapa salah? Para ni dah membawa maksud jamak ataupun banyak. Dia tak perlu guru-guru lagi. Dia ada dua pilihan. Sumbangan para guru ataupun sumbangan guru-guru. Dia tak perlu para guru-guru. Macamlah mereka. Mereka tu dah jamak, dah banyak. Tak perlu guna mereka. Cukup mereka saja. Okey, setiap orang penduduk. Setiap orang penduduk. Sepatutnya setiap penduduk di kampung Sempunah akan mendapat bantuan sempena tahun baharu. Baik, nombor 3. Apa yang betul? Apa yang salah? Ada yang komen tak ada tanda soal. Tak ada tanda soal tu mungkin kesilapan type kesilapan type. Okey, baik. Nombor 3, apa yang salah? Apa yang salah pula? Apa yang betul? Minta maaf cikgu tanya apa yang salah pula. 3 yang salah, 1 yang betul. B, D. Ui, banyak. Nampak Nombor 1 yang tadi semua jawapan yang konsisten. Masuk nombor 2, nombor 3 dah mula. Ada yang B, ada yang D, ada yang A, ada yang C. Okey, baik, jom kita tengok sama-sama. Jawapannya ialah C. Siapa yang jawab C? Syabas, tahniah. Okey, cikgu tak dapat nak baca. Laju komen. Sepitah lalu tak dapat nak tengok secara maksudnya secara jelas. Okey, baik. A, apa yang salah? Setengah orang gemar. Di sini kita panggil kata bilangan kata bilangan pecahan. Bukan setengah, tapi sesetengah. Kalau setengah, salah. Okey, berapa buku? Bukan berapa, beberapa buku. Baik, kemudian jawapan C, situ betul lah, kita tak perlu tengok lah. Bendera-bendera jalur gemilang. Di situ, dia dah ada berkibaran. Jalur gemilang berkibaran. Dah menunjukkan banyak. Tak perlu lagi bendera-bendera. Cukup bendera jalur gemilang. Tak perlu nak ulang benda yang dah menunjukkan banyak. Okey, kemudian nombor 4. Okey, nombor 4. Kita sampai nombor 5 sebab nanti ada satu lagi cikgu nak perkenalkan kepada kamu. Okey. Ayat yang betul. Apa yang betul untuk soalan yang keempat ni? Komuter tu apa cikgu? Cikgu ada nampak ada soalan. Komuter tu apa? Komuter tu kereta api elektrik. Okey, kereta api elektrik yang mana ada di Lembah Kelang. Tapi dia sampai ke Negeri Sembilan dan juga Selangor lah. Okey, boleh tengoklah di Google landasan dia pun dah makin banyak stationnya komuter. Okey, komuter tu kereta api elektrik. Okey, dia tak laju macam LRT, MRT. Cuma komuter ni jarak dia lebih jauh. Dia sampai Negeri Sembilan, sampai ke Kelang. Okey, dia tak laju macam LRT, MRT lah. Okey, baik.
Apa yang betul, apa yang salah? Ui, D, A, B, D, C. Laju. Okey. Okey, kita tengok jawapan yang betul. Ui, laju jawapan. Dia tak dapat tengok secara jelas. Okey, jawapan yang betul ialah B. Tahniah. Siapa yang boleh jawab dengan betul B. Okey, kita tengok apa yang salah. A. Salmah merupakan pelajar yang paling tinggi sekali. Di situ penggunaan kata penguat. Paling tinggi. Paling tinggi cukuplah, tak perlu sekali lagi. Paling tinggi sekali, dah salah. Sepatutnya paling tinggi dalam kelasnya. Okey, C. Tolonglah, penggunaan kata perintah. Bukan tolonglah. Sepatutnya jemputlah makan kuih-muih yang terhidang. Bukan tolonglah. Baik, amalan saling ziarah menziarahi. Okey, ziarah menziarahi itu dah menunjukkan aktiviti yang banyak lah. A ziarah B, B ziarah C, C ziarah D. Contohnya lah. Okey, kita hanya amalan ziarah menziarahi. Saling tu tak perlu lagi. Dia ziarah menziarahi dah menunjukkan banyak jamak. Tak perlu saling ziarah menziarahi. Okey, yang terakhir. Cikgu sediakan 12 tapi tak sempat. Okey. Baik. Nombor 5, apa yang betul? Tengok apa yang betul. Okey, sekejap. Boleh dengar tak suara sekarang? Okey, boleh dengar suara. Tadi ada problem sikit tadi. Okey? Tadi ada problem dari segi line internet tadi. Sekarang boleh dengar Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Sebab cikgu ada yang bagi tahu tak dapat dengar. Sebab tadi gangguan teknikal. Okey, sebab tu cikgu terleft. Okey, baik. Jom cikgu share balik. Yang penting dia masih rekod
Okey, sekejap. Masa tak banyak ni, risau. Nak bagi banyak tapi tak dapat sepenuhnya. Okey. Mana tadi ni? Okey, baik. Dengar cikgu terangkan Okey. Yang ini cikgu perkenalkan pada kamu. Mungkin kamu pernah dengar. Kamu boleh guna perkataan-perkataan ini untuk dalam apa? Penulisan karangan. Bila ada perkataan yang orang kata bombastik, dia secara tak langsung akan menarik lagi perhatian penilai atau pemeriksa untuk bagi markah yang lebih banyaklah. Okey, kita tengok sepintas lalu Okey, sepintas lalu. Cikgu tak boleh bagi terperinci terperinci tak boleh, tak sempat ni. Okey, yang pertama, kain rentang. Mungkin kamu biasa dengar banner. Banner dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayunya ialah kain rentang. Okey, kain rentang. Baik, maksud dia apa? Inilah contoh kain rentang. Jaluran kain yang panjang yang direntang melintang. Okey, kalau dalam bentuk menegak, bukan kain rentang. Itu kita panggil gegantung. Ataupun kita panggil banting. Banting ataupun gegantung. Okey, baik. Ini tak perlu tengoklah kot contoh ayat Tak sempat dah. Baik, hotspot. Biasa kita tengok dekat handphone ada hotspot. Okey, hotspot. Apa itu hotspot? Kawasan khas. Tujuan cikgu perkenalkan pada kamu ni untuk kamu gunakan. Boleh kamu guna. Mana tahu ada tajuk yang sesuai untuk kamu gunakan perkataan-perkataan ini. Okey, kita tak dapat jangkakan tajuk soalan apa Tapi kita bolehlah ilmu ini diberi pada kamu supaya dapat pengetahuan. Hotspot, kawasan khas. Okey, maksudnya apa? Kawasan atau ruang tertentu bagi mendapatkan capaian internet. Baik, seterusnya. Okey. Tular. Ini biasa dengar kot. Viral. Tapi dalam bahasa Melayu ialah tular. Tular. Okey, menularkan. Okey, baik. Keadaan sesuatu, beritalah yang merebak. Kita tahu kan, tular viral ni fahamlah. Baik, seterusnya. Trending. Biasa kita dengar trending. Penyertaan anda telah trending di Google. Apa maksud trending? Sohor kini. Jadi maksudnya ramai yang sedang view, sedang tengok. Okey? Baik. Kemudian keyboard warrior, jago cyber. Jago cyber. Okey, jago cyber. Okey, baik. Banyak komen tu. Cik minta maaf lah kalau siapa yang spam Okey? Cikgu terpaksa buka, tak sempat cikgu nak kontrol semua. Okey, tapi tak apa. Supaya yang penting yang mana yang nak belajar terus dengar, beri perhatian. Masa kita sangat mustahak. Okey, baik. Kemudian kita tengok lagi. Ini tak nak lah. Okay. Baik. Throwback. Apa maksud throwback? Imbau kembali ataupun imbas kembali. Imbas kembali, imbau kembali. Baik. Kita mengenang semula peristiwa yang telah berlaku pada masa lampau ataupun masa silap. Okey, contoh. Okey, seterusnya posting. Maksud dalam penggunaan bahasa Melayu ialah hantaran. Okey, hantaran. Posting di Facebook, posting di Instagram dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian teaser, iklan acah. Macam pelik dengar Biasa kita dengar teaser. Okey, food teaser ni untuk kita rasalah makanan tu okey tak okey. Kalau teaser, iklan acah. Nak buat sesuatu program sekolah, hari keusahawanan, ada video teaser kita sebarkan. Itu dalam bahasa Melayu kita panggil iklan acah. Dengar macam pelik, tapi inilah penggunaan perkataan yang boleh kamu guna pakai dalam penulisan kamu nanti. Okey, baik. Seterusnya, role model, suri teladan. Ingat, role model, suri teladan. Cikgu tak dapat terangkan secara terperinci sebab kita mengejar masa Okey, tepatnya masa hari ni. Okey, baik. Kemudian, fitting room. Biasa kita pergi ke pasaraya, fitting room. Maksudnya apa? Dia ada dua. Bilik acu ataupun bilik persalinan. Bilik persalinan boleh, bilik acu pun boleh. Okey? Baik. Kemudian, habis. Okey, cukup. Ini beberapa perkataan yang kamu boleh guna pakai supaya kamu dapat gunakan dalam penulisan karangan kamu nanti insya-Allah Okey, sekejap cikgu nak berhenti untuk stop present. Okey.
Okay, sekejap. Okey, baik. Cikgu bagi PDF cikgu. Okey, baik. Cikgu akan cuba kongsikan nanti Jangan risau, cikgu akan kongsikan. Cikgu akan kongsikan. Okey, sekarang ni cikgu akan buka ruangan soalan. Okey. Nak habis lah. Kita ada lebih kurang 10 minit lah cikgu nak buka ruangan soalan. Okey. Cikgu minta kamu tolong tanya soalan yang betul-betul lah. Bukan main-main. Okey, cikgu dah makan. Janganlah tanya. Okey, baik. Sebab masa kita dah terhad. Okey, ada peribahasa ke? Akan ada beberapa soalan. Tapi kita tak sempat nak tengok sepenuhnya. Okey? Baik. Apa lagi soalan ni? Cikgu tak sempat tengok. Cikgu kalau dia minta 100 terbagi 200 PP boleh ke? Okey. Ini soalan yang baik. Maksudnya dia minta 100 patah perkataan. Okey, kalau cikgu nasihatkan boleh. Tapi boleh lebih tak? Boleh. Jangan terlalu panjang. Contoh, kalau dia minta 100, cikgu nasihatkan paling banyak pun 110, 120 cukup. Kenapa? Yang pertama, kalau terlalu panjang, nanti jawapan kamu dah meleret. Dia cerita yang bukan-bukan. Yang kedua, bila pemeriksa tu dia dah mindset, sepatutnya 100. Kenapa panjang sangat ni? Dia pun dah malas nak baca. Okey? Macam kita buat video lah kalau kita nak letak di media sosial. Video tu yang terbaik antara 2 hingga 5 minit. Kalau video yang terlalu panjang, kita dah mula bosan untuk tengok. Okey? Baik, lagi ada soalan? Lajunya soalan. Okey, baik. Cikgu tak sempat tengok. Cikgu, yang tanya soalan yang type. Yang tak tanya soalan jangan type. Sebab tak sempat tengok. Okey, terlalu laju. Apa ni? Pendahuluan. Cikgu ada kena, tak sempat baca. Boleh buat apa je. Cikgu. Berapa perenggan? Okey, perenggan ni sebenarnya bebas. Okey, bebas. Tapi cikgu nasihatkan 5 perenggan. 1 pendahuluan, 3 isi, 1 penutup. Okey, sebenarnya bebas. Kalau kamu rasa nak buat 1 perenggan, tak ada masalah. Sama juga UASA sebenarnya. Nak buat 1 perenggan? Boleh. Tapi macam tak sesuai lah. Tak cantik. Okey, baik. Lagi apa lagi? Sekejap. Cikgu tak sempat baca ni. Soalan pengetahuan am tu susah ke? Pengetahuan am ni nak cakap susah kalau kamu tak ada baca surat khabar, tak ada tengok soalan lain, kita tak dapat lah. Contoh kalau dia akan tanya, Malaysia ada berapa buah negeri? Ada yang kata 14, ada yang kata 13. Kenapa? Sebab dekat jalur gemilang kita ada 14 jalur. Dekat bintang dalam jalur gemilang ada 14. Sebenarnya Malaysia ada berapa negeri? 13 negeri. Kenapa 14 jalur? Sebab satu jalur lagi tu mewakili wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan ada 3. Ingat, dia wilayah persekutuan 1 ya, tapi ada 3 tempat. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Wilayah persekutuan dipimpin ataupun diketuai oleh Menteri Wilayah. Manakala 13 negeri, ada negeri yang ada sultan, ada negeri yang tak ada sultan, yang mana tak ada sultan, ada yang di-Pertuan Negeri. Kena faham tu Okey, baik. Lagi apa lagi? Laju. Mana cikgu sempat baca? Okey. Letak pantun boleh ke? Pantun dalam karangan Okey. Cikgu tak galakkan. Okey, cikgu tak galakkan. Sebab 100 patah perkataan tak panjang. Kalau peribahasa, simpulan bahasa bolehlah. Kalau pantun tu tak sesuai. Sebab kita bukan nak buat pidato syarahan. Kita nak buat 100 patah perkataan ni pendek tau sebenarnya. Okey, lagi-lagi. Kalau kurang patah perkataan. Okey, dia sebenarnya kalau kurang tak ada masalah. Cuma isi kamu tu cukup atau tak? Kalau kamu rasa cukup, 90 patah perkataan cukup, okeylah. Tapi kalau lebih baik kita guna semaksimum yang boleh. Supaya kita dapat luahkan, kita dapat hasilkan karangan yang terbaik. Okey, lagi. Lagi tak sempat baca ni. Boleh bawa kalkulator. PKSK boleh bawa kalkulator. Yang cikgu dengar boleh bawa kalkulator. Boleh. Tapi kamu ikutlah. Bawa. Tapi tengok panduan, arahan yang diberilah. Okey, lagi. Laju sangat. Kalau buat 5 perenggan, tak sempat. Apa soalan dia tadi? Okey, sebab kita Google Meet, kita tak boleh nak pin kan. Okey.
Kalau YouTube kita boleh pin kan. Okay, lagi apa lagi tu? Yang tak berkenaan jangan tanya, cikgu minta kerjasama. Yang tak berkenaan jangan tanya. Sebab cikgu tak sempat nak baca. Cikgu ada subjek sains, ada. Yang kelas gerak gempur ni ada. Dah disusun oleh Cikgu Zul. Subjek sains hari apa Cikgu tak ingat. Tapi boleh tengok balik yang cikgu tunjuk di slide. Okey, ada subjek sains. Baik, kemudian apa lagi? Asbab kasbah tu maksud apa? Asbab kasbah tu cikgu dah terangkan tadi. Okey, dia ada apa, siapa, buat apa. Okey, nanti rakaman ni cikgu akan bagi pautan lah supaya kamu boleh ulang balik. Okey, baik. Apa lagi tu? Okey, sekejap. Cikgu tak sempat baca. Apa beza peribahasa dengan simpulan bahasa? Okey, soalan yang baik. Zaman cikgu belajar dulu ada beza. Zaman cikgu belajar dulu ada peribahasa, simpulan bahasa, bandingan semacam, perumpamaan, bidalan. Tapi sekarang bila sebut simpulan bahasa, semua dah mengandungi dalam tu. Maksudnya semua benda tu ada dalam simpulan bahasa. Simpulan bahasa tu juga ada peribahasa, simpulan bahasa tu ada bandingan semacam. Itu sekarang. Okey? Cikgu tajuk karangan boleh tajuk buli ke? Tajuk karangan bergantung kepada 3 soalan yang disediakan. Mungkin dia dah tetapkan lah. Soalan A, soalan 1 apa? Soalan 2 apa? 3 apa? Okey? Tadi yang cikgu bagi tadi contoh supaya dapat macam mana cara nak tulis. Bukan akan masuk tajuk atau bergambar macam tu. Kata ganda ada keluar. Okey, untuk kandungan ataupun soalan yang bakal keluar ni, kita tak dapat jangkakan. Tapi dia akan ada tata bahasa, akan ada penyelesaian masalah dalam bentuk bahasa Melayu. Akan ada semua tu. Tapi memang kamu kena tahu dan kuasai kata ganda. Kalau sebut tata bahasa ni banyak kata ganda, kata penguat, kata hubung, kata tanya, kata perintah, kata sendi nama, kata pemeri, kata nafi. Okey, sangat banyak. Lagi soalan lagi. Okey, cikgu normal calculator atau scientific calculator. Yang cikgu dengar, calculator scientific boleh. Tapi kini cikgu tak pasti. Ini cikgu tak berani jawab. Okey, sebab cikgu tak pasti ni. Ini kena tanya, mungkin boleh dapat tanya siapa yang pernah pergilah kot. Tapi kalau cikgu ada jawapan, cikgu akan kongsikan. Sekejap, soalan terlalu laju, tak sempat. Masuk dengan apa ni? Tak sempat kita tampak apa tadi? Cikgu, kalau saya mohon masuk ke tempat boleh ke? Kalau mohon tahun 6, dapat tawaran tingkatan 1, pergilah. Dia bukan bila mohon tingkatan 6, tingkatan 4 baru nak masuk. Tak boleh. Dia ada, contoh kamu dah mohon sekarang, okey, dah dapat tawaran. Dia akan bagi tempoh masa untuk kamu jawab setuju, terima atau tolak. Kalau kamu tak jawab, lepas tarikh yang diberikan, dikira tolak lah tu. Dia bukan kamu boleh masuk tingkatan 4 baru masuk, tak boleh. Nak masuk tingkatan 4, kena mohon balik. Masa kamu tingkatan 3 nanti, rugi. Kalau dapat, cikgu galakkan, pergi. Jangan kamu terbayang-bayang, bulilah. Tak perlu. Yang penting kena pandai jaga diri, bawa diri. Mana-mana kita pergi, adab kena jaga. Okey, bahasa kena jaga. Kalau kita cakap biadab kurang ajar, mestilah orang marah kan, terutama senior-senior. Tapi kalau kita ada budi bahasa, cakap sopan santun, tak ada masalah. Percaya, kita akan boleh bawa diri. Cikgu, soalan untuk IQ macam mana? Okay, soalan IQ ni kamu akan tunggu slot yang IQ. Itu ada cikgu yang dihaskan lah oleh Cikgu Zul. Okey. Cikgu membuat 9... Okey. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu buat tak cukup 100, kamu boleh fikir, cukup ke tak isi tu? Kalau kamu rasa kamu mampu buat 100, buatlah. Okey. Ini panjang ni apa ni? Macam mana respon terbuka? Okey, rumusan. Respon terbuka ni karangan lah. Karangan respon terbuka. Okey, itulah soalan karangan. Okey, bahasa-bahasa lain tak sempat. Ulasan tu sama karangan. Ulasan yang cikgu dengar, okay, sekarang kamu kena pisahkan UASA dengan PKSK. Sebab kamu sekarang ni membayangkan UASA dengan PKSK. Dia benda yang berbeza. Sebab UASA ada bahagian C, bahagian ulasan. Okey, ada bahagian C. Tapi PKSK tak ada. Okey, kemudian lagi apa gitu? Bolehkah saya nak keluar? Boleh.
Okey, siapa yang nak keluar boleh, dah cukup dah masa. Cikgu hanya tinggal untuk ruangan Q&A lah, soalan. Okey, cikgu sekolah Semadah. Okey, Semadah tu sekolah apa Dia sebenarnya SBP ni memang ada gelaran. Macam sekolah cikgu dulu, Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Jiwa, kita panggil sejiwa. Sejiwa. Kalau Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, semesti. Okey, dia ada. Kalau Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, di Tera Kedah, Samsah. Dia ada gelaran. Kalau Melaka, Muzaffar Shah, kita panggil Mozet. Kalau Saga, Alur Gajah, Sains Alur Gajah. Okey lagi? Saga okey ke? Okey, ada yang tanya Saga. Cikgu nak cakap okey ni, cikgu tak pernah belajar di sana. Okey, cuma Saga ni okey sebab dia sekolah baru. Kemudahan fasiliti barulah, masih cantik. Itu yang okey dia. Okey. Kemudian ada yang tanya, ada itu yang tanya, cikgu, antara MRSM dengan SBP mana yang okey? Okey, kalau cikgu ni pendapat cikgu tau, pendapat peribadi. Kalau pendapat orang lain mungkin betul. Ini pendapat peribadi, kamu jangan terima bulat-bulat. Kalau cikgu syorkan SBP. Kenapa? Dia berbeza tau. MRSM ni dia dah ikut syllabus bukan KPM, dia ikut MARA. Okey, kalau SBP masih ikut KPM, dia ikut bahagian sekolah khas, saya tak silap cikgu. Okey, beza dia SBP alumni. Alumni ni persatuan bekas pelajar dia kuat. Kita panggil apa School, Boards of School. Board of School dia kuat. Kalau kamu pernah tengok cerita High Council, pernah tengok tak cerita High Council? Kudrat tu, Kudrat. Okey. Kamu tengok macam mana cerita High Council tu, sebenarnya dia nak menggambarkan SBP, tapi di situ ada budaya buli lah. Tapi sebenarnya bukan seteruk macam tu pun. Okey. Di situ kalau kamu tengok Kudrat, kuasa yang datuk apa yang tak ingat, watak apa tu, dia dapat mempengaruhi, dia ada kuasa untuk tukarkan pengetua sekolah. Itu kuasa alumni. Alumni kuat. MRSM kurang sikit dari segi alumni. Ini pendapat peribadi cikgu. Okey? Lagi. Kita buka dalam 2 minit lagi. KH tu yang tu watak Samsin kan. Okey, baik. Macam mana? Tak sempat lah baca. Apa beza rumusan dan ulasan? Untuk soalan PKSK tak ada rumusan ulasan. Dia hanya bila artikulasi tu, bahagian C tu, karangan. Okey? Itu saja. Saya nak try apa tu? Okey, cikgu, soalan aku. Cikgu tak sempat baca. Jawab dalam komputer. Apa benda tu? Kata nama khas masuk ke? Senang cerita, apa yang kamu belajar dari tahun 1 sampai tahun 6. Cikgu nak cakap spesifik, terperinci, tak pasti. Okey? Sebab kita tak tahu apa yang dia nak tanya. Tapi semua kemahiran, semua pengetahuan BM yang kamu belajar tu dia akan tanya. Merangkumi semua. Susah kita nak gambarkan 6 tahun belajar dalam satu soalan. Dalam satu peperiksaan. Susah. Banyak sebenarnya. Okey? Lagi. 1 minit lagi. Last. Cikgu tak tahu. Boleh leave ke cikgu? Boleh. Yang mana yang dah ada nak leave boleh. Tak ada masalah. Okey? Cikgu hanya buka untuk soalan saja. Okey, baik. Jadi cikgu tutup dulu Dah tepat masa, dah lebih dah pun 9.30. Jadi yang sebelum cikgu tutup, cikgu ucapkan syabas, tahniah kepada semua. Mungkin ada kalangan ibu bapa ataupun anak-anak murid sekalian yang sertai malam ni, cikgu ucapkan syabas, tahniah. Kamu setia dari awal sampai hujung kelas. Syabas, tahniah. Bukan semua orang boleh buat macam kamu buat tapi yang mana spam, yang mana tag terlalu banyak tu, tak sempat cikgu nak baca, minta maaf. Okey? Bila cikgu yang uruskan sendiri, cikgu tak sempat nak tengok semua. Tak sempat. Memang terlalu laju. Okey, sebab yang sertai hampir 200 orang. Ramai Okey, baik. Yang keduanya, cikgu doakan agar yang mana sertai ini semaksimum, seramai yang boleh dapat ke sekolah yang kamu mohon. Tak kisahlah MRSM ke, SBP ke, ataupun SMKA ke. Cikgu doakan kamu berjaya, dipermudahkan jawab soal peperiksaan minggu depan dan dapat. Kalau dapat nanti tolonglah update dalam grup Cikgu Zul tu, update. Cikgu, saya nama apa? Amir. Dari sekolah mana? Dapat tawaran ke mana? Dan tolong update supaya kita rasa sama-sama rasa gembira. Okey? Baik. Jadi cikgu terpaksa tutupkan, dah lebih masa. Cikgu ucapkan syabas, tahniah kepada semua dan semoga dipermudahkan urusan kamu
buatlah persediaan yang 100%. Selagi ada masa, buat persediaan. Pastikan jaga diri, jaga pemakanan, rehat kena cukup. Okey, terutama kalau keesokan harinya nak peperiksaan, pastikan cukup tidur, tidurlah awal. Okey, pastikan semua alatan pakaian dah lengkap. Jangan hari nak pergi baru nak cari mana pensel, mana pemadam. Sediakan awal-awal. Okey, baik. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekali lagi syabas, tahniah cikgu ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk kelas esok. Esok cikgu tak jadi ni lah pengajar, tapi cikgu bantu dari segi teknikal. Esok bahasa Inggeris Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Boleh leave boleh leave. Bye bye.